seorang lelaki di Jepun dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Shoji Morimoto tidak suka bekerja tapi masyuk. Jadi, selepas dia tamat pengajian di universiti, dia memutuskan untuk membuat perniagaan servis berdasarkan minatnya, iaitu tidak melakukan apa-apa kecuali makan, minum dan memberi jawapan jika ditanya. Walaupun pada awalnya dia menawarkan perkhidmatannya secara percuma, ia menjadi sangat popular sehingga kini dia mengenakan bayaran sehingga $100 seorang, dan pelanggan juga perlu membayar makanan dan kos perjalanannya. Selalunya dia berjumpa dengan kira-kira 3 hingga 4 pelanggan setiap hari dan telah berjumpa dengan lebih 4,000 pelanggan sejak dia mula menjalankan perkhidmatan ini. Menurut Shoji, kebanyakan orang yang menyewa perkhidmatannya selalunya orang yang berasa bosan atau sunyi dan hanya mahukan seseorang untuk mendengar mereka supaya tidak rasa keseorangan. Bahkan ada yang menyewa Shoji untuk meluahkan tentang perceraian mereka, kemurungan, malah ada yang mengaku pernah melakukan jenayah. Shoji kini telah menerbitkan buku untuk memberi inspirasi dan benar-benar berjaya membina kerjaya dengan tidak melakukan apa-apa. Komen pandangan korang.